Hai, welcome back to hari tu kami orang nak mula baju tanding. Hari tu kami orang nak pecahkan baju yang nak di-recycle. Tada! Jeans. Kami orang nak project jeans ya. Nak mula baju recycle. Tengoklah muka orang mengguntingnya. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today is our start day untuk membuat baju for pertandingan yang akan berlangsung pada 2 Mei kelak. Macam yang kita orang tangga tadi, Mila dah proses menceraikan badan-badan baju yang kamu orang dah recycle. So now kami nak mula pattern for badan dan skirt dan korset. So sekarang tu Lin yang tengah iron semua kain-kain yang dah dipecah-pecahkan nyetik. Mila tengah potong kain dan saya tengah buat pola. Tengah buat pattern. Jam menunjukkan pukul 5.45. Ni sibuk perfect pula. Sebabnya terlalu perfect, sampaikan satu hun punya kira. Sebab benda upcycle. Benda upcycle lah. Kami risau, kami mintanya berbulu-bulu, dibuangin bulu je lah. So hari tu adalah hari kedua progres pemotongan. So now ni dua Mila akan potong. Sementara kami settlekan kerja. So kita dah start potong-potong dan kita buat panel untuk cycle ya. Sekarang tu kita boleh saksikan dua daripada ahli kumpulan kita tengah merewang. Seorang bawang merah, seorang bawang kuning. So cubaan pertama buat pola ya, patternnya sip menjadi. Sebabnya lalu jadi kecil, kita perlukannya besar. So take Mila dah pada. Macam ni cara mulanya, sebabnya pernah pola punya pun project. Kita follow cara Mila. Okay, jom balik. So today adalah hari yang ketiga untuk proses pembuatan baju kita. Wow. Now kita nak coba dulu which is our pattern already complete or not. Macam yang kita orang anggap yang sebelah tu, yang dah buka setengah tu yang sebenarnya si menjadi. Then kita dah jumpa dah pattern yang betul. This is the pattern that we want. Cuma yang sekarang tu ni si berapa nak smooth. Ni si berapa nak smooth. So kita akan cuba potong yang baru. Kita potong irama lintang. Then kita tengok macam ni jadinya hasilnya. Tadi ada masalah sedikit di mana lining jacket yang kamu orang beli yang zip melekat gila. So kita coba satu persatu solution. Take Lin coba. Sorry, intermixing. So Lin, ceritalah Lin, apa di pola kita first take Lin? Aduh. First take. First take kami nak iron interfacing tapi ngata tanggal-tanggal dekat kain denim. So kita gunakan air pancit-pancitnya. So yang lekat, tengok Kamila, show Kamila. Show kepada kamera. Tapi macam tercabut cak. Sekarang ada masalah lagi. Tapi nya dah melekat lah, dapat tau.
Yalah hasilnya. Tapi nyawa basah-basah. Masalah yang kamu orang jumpa. At first saya kamu orang potong panel skirt depan sebabkan benda tu recycle, upcycle. So then kan sama macam kita potong kain yang kosong yang akan macam bercapuk sikit sebab ada part yang kita akan pakai potong sebelah seluar. So simuk garisan yang memang akan yalah untuk menjadikan design yang formal memang impossible lah, but we tried our best. So now kami nak potong sleeve. Potong sleeve tu pun makan kain juga sebenarnya. We came up with idea and solution lah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Okay, so hari itu adalah hari yang kelima untuk kita proses membuat baju pakai pertandingan kelak. So yesterday kita pun eksperimen adalah kita nak buat sleeve. Tapi hari itu eksperimen kita adalah kita nak buat stencil art corak puak kubu kita sendiri dekat kita pun baju. So kita dah ada corak. Corak tu inspired daripada bunga telang. Bunga telang lah pula. Bunga enggang. So tu adalah kuntum bunga enggang dan tu adalah nyampun bunga-bunga dan tu adalah nyampun kucup kat bawah ya. So kita dah dapat tu. At first kami orang fikir sebab baju dah mostly warna kuning. Baju dah mostly warna merah. So we planning that kita akan warna kuning. Itu adalah hasil first kita pun stencil tadi. After kita on discussion group, then yang mana why tu kita try warna merah dan warna kuning sebab bunganya adalah warna merah dan warna kuning. And then the result is botai. Wah. Yes, beginilah rupanya. So, benda tu perlu kering. After kering stop, then kita stem lagi kat tepi tu dengan stem lagi kat tepi tu. So, kita nak buat headgear. So kita akan buat dalam 5-6 kelopak yang macam tu. Dan kita mixkan dengan kain buat kumpul juga. Then kita akan letak bulu ayam. Tiba-tiba kita ada burung. So topi kita almost done. Cuma esok hari kita mau touch up sikit-sikit. Untuk konsep dah kira dah siap dah kan. Hai, hari itu adalah hari yang ke-6. Berita amat tidak bagus sebab saya rasa macam nak demam. So today apa yang kita akan buat adalah untuk headgear. Azlin akan gam. Okay, dia akan gamkan bulu-bulu tu pakai hot glue gum. So headgear kita dah hampir nampak rupanya dah. Okay, lepas ya, now kita nak buat compartment untuk 2-in-1. Untuk kelak boleh jadi cuff, attach ke baju dan boleh jadi handbag. So now kita proses nak buatkan bunga tu come to life. Kenanya berapa letak ya.
Kita orang pun baju almost done. Agak-agak dalam 80% dah kan. Agak-agak dalam 80% dah. Baju dah ready. So hari Rabu Aluna akan datang untuk fitting. Fitting day. Perasaan anda? Gemetar. Kenapa? Aku bajunya siap. Apa perasaan anda? Masa yang berdebar. Semoga dimudahkan. Amin. Ya. Akak, apa perasaan akak? Perasaan saya mengantuk dan saya nak tidur.